Jom semua kita ikut saya, kita pergi makan. Kedai ni sangat cantik. Lepas tu pergi makan pula time maghrib. Kalau hampa dengar suara aku duk cakap, "Woi, tu lepas tu sebab laki aku duk bawa boy." Oi. Dia saja boleh laju. Bini naik motor. Amboi pipi tu nak pergi mana? Cakotel dengan punya kembung lah. Kau dah kali Ica dia suka cakotel kalau cakap ambil laksa lah kot. Cakotel apa? Cakotel je lah. Udang, ayam, kerang. Udang. Kakak ambil Aku ni kalut nak merekod sebab kedai dia cantik. Tapi laki aku kalut duk jeger duk beli mata. Tak bagi aku rekod. Lepas tu macam mana? Aku rekod lah juga weh. Tapi aku tak puas hati lah aku tak dapat rekod dengan baik. Kedai punya cantik, punya estetik. Aku ni nak tunjuklah skill aku kat hampa, bakat aku. Aku nak ambil, nak capture gambar dari sudut-sudut yang cantik lah ni menu dia. Kedai dia macam estetik lah. Dalam kampung, depan bendang. Tapi itulah. Laki aku, dia kata, sudah-sudah lah duk rakam apa. Kedai Melawa dia tanya aku rakam apa. Takkan aku nak rakam dia buat tunjuk kat sini. Yang ni suasana maghrib aku duduk kat kedai. Entah betul-betul ada aku dengan laki aku yang malam maghrib kan siapa nak main kedai. Hampa nampak tu mereka dah nak balik ya. Aku ni baru main. maghrib baru sampai. Sebenarnya pergi kedai dia nak cari barang sikit. Lepas tu boleh main kat sini makan-makan tu nak balik lah. Ni makan laksa dia tak ada lah sampai sedap sebab dia ada manis. Tapi dah makan semua tu okey lah, boleh lah makan. Cantik kan suasana dia. Nak macam kampung Bunian pun ada yang ni aku main musorat bubuk asura. Amailah bagi nampak macam aku orang penting. Sagi orang musorat aku tak ada. Nampak sangat macam aku duk harap kat orang je. Yang ni sebenarnya tudung hitam tu yang suruh aku acah-acah rakam video ni sebab dia nak bubuh kat status dia. Jadi aku pun rakam. Kalau boleh dengar aku tiba-tiba menjerit tu sebab laki aku duduk tak duduk saja dia bawa laju.